Tonsil ni dia one of kita punya defense system, sistem pertahanan badan juga sebenarnya. Jadi dia kalau dia terlalu besar, dia boleh menyebabkan saluran pernafasan kita obstructed. Jadi kalau kanak-kanak saluran pernafasan sudahlah kecil kan. Jadi bila dia obstructed, tak ada oksigen. Jadi dia kanak-kanak ni mungkin boleh dapat susah untuk bernafas semasa jangkitan. Bila jangkitan. I see. Jadi adakah semua tonsilitis kita kena operate ataupun sebenarnya kita boleh rawat macam biasa saja, dia akan surut sendiri? Macam mana doktor? Okey, jadi biasa tonsil ni dia tak surut dengan cepat atau dia tak surut dengan sendiri. Bila tonsilitis, untuk kita decide untuk surgery, biasanya kita akan tengok berapa kerap dia kena jangkitan dan macam mana dia boleh kena jangkitan tu. Nombor satu, alahan hidung perlu dikawal. Okey. Jadi ubatan-ubatan yang untuk hidung, semua spray, semua ubat-ubat makan tu semua kita kena optimizekan dahulu. Okey. Biasanya banyak jugalah, lebih daripada separuh pesakit saya bila dah optimizekan ubat-ubat tu, memang lepas tu dah kurang jangkitan. Bagus.